Ni kita ada kaunter. Sini ada kaunter dulu. Okey, tingkat satu. Ada kaunter, ada bilik kaunter, dan kita akan masuk ke ruang dalaman. Okey. Ni ruang office ya. Okey. Ruang office pertama. Okey, kita ke belakang dulu. Okey, ni bilik kaunter tadi. Okey, masuk-masuk ada kaunter dulu lah. Okey, dan kita ada satu ruang sini. Dan juga bilik, satu bilik. Ni ruang ni boleh ke kaunter juga, ada pintu belakang kaunter. Okey. Satu bilik di mana ada individual aircon. Lepas tu ada satu bilik lagi sebelah ada individual aircon. Dan ada satu lagi bilik belakang. Boleh buat bilik solat, ada individual aircon. Ada pantry sangat cantik ya. Pantry sangat kemas dan cantik. Okey. Dan ada satu toilet lah. Satu toilet. Dan yang selain daripada individual aircon yang 3 biji tu, 3 bilik tu, kita ada centralized aircon. Semua full centralized aircon. Okey. Kita akan ke bahagian depan. So ada 1, 2, 3, 4, 5 centralized aircon. Okey, ni bilik depan lah. Bilik bahagian depan. So kalau buat office yang besar, boleh lah. Ataupun bilik bos ke. Centralized aircon. Okey. 4 centralized aircon. Termasuk hallway ni. Dan ruang sini. Dan 3 individual aircon. Dalam 3 bilik. Okey, berkeluasan 20x70. 20x70. Office dah siap carpeted. Carpeted complete. Okay. Alright guys, thank you.